what's up guys? Back to the channel. Okay, hari ni kita ada first Geng Gurun Riyadh Iftar bersama rakyat Malaysia di Riyadh. Kita akan buat annual iftar untuk Geng Gurun ni. Kita akan berbuka di luar, off-road, di desert. Basically sebab kita invite semua daripada komuniti rakyat Malaysia Riyadh untuk attend gathering ni. Jadi kita pilih lokasi yang santai, okay? Yang tidak mencabar. Jadinya kereta, even kereta Civic pun boleh lepas. Apa-apalah, kereta two wheel drive akan boleh sampai ke lokasi ni. Jadi lokasi kita hari ini adalah Edge of Solomon. Kita akan bermula di dalam pukul 4. Jadi sama-sama kita boleh menikmati sunset yang cantik kat lokasi. Saya on the way sebagai Presiden Geng Gurun Riyadh 4x4. Kita akan ke lokasi. Okey. Semoga perjalanan kita selamat. Jadi daripada rumah saya lebih kurang ke Amaria Hill Mosque, jarak dalam 41 km. Saya mengambil masa lebih kurang 35 minit ke 40 minit. Alright. Okey. Okey guys, nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Kita sambung lagi. Event kali ini memang fantastic. The first in Riyadh, I think, for the Gurun, Geng Gurun 4x4. Fantastic. Well done. Alright, as a first timer, I think I really enjoy group ni punya vibe, ramai, and then tempat yang dibawa pun sangat menarik. So anybody can really join this group. Thank you. Ini pengalaman yang menarik lah untuk program buka puasa bersama rakyat Malaysia di Riyadh. Anjuran ni lah GGR. Ni kira yang terbesar lah so far yang saya pernah attend sejak ke sini. So memang meriah lah. Terima kasih lah atas ini pada semua organizer. Terima kasih. Oh, this is Zulhilmi from Zulfi. Alhamdulillah. Kita main wakil GGR 4x4. Terbaik. Okay, Assalamualaikum. First of all, tahniah kepada GGR team Geng Gurun Riyadh 4x4 kerana mengadakan iftar buat jurung-jurung kalinya yang pertama sekali di bulan Ramadan tahun 2025. Alhamdulillah menarik kehadiran seramai 27 kereta, 27 families, dan masya-Allah tabarakallah, tengok makanan penuh dengan makanan iftar, dan alhamdulillah family semua enjoy malam ni. So tahniah sekali lagi kepada GGR team. Ini first time. Terima kasih mengajak kita orang dan join grup kali ini. Berapa tahun nak kat sini? 3 Riyadh? Setahun. Saya setahun. Saya setahun lah. Setahun 3 bulan. Okay, ni pertama kali datang ke Edge of Solomon. Setahun. Cantik macam apa? Kata video. So bagi ucapan
ucapan sikit, bagi ucapan sikit. Selamat Hari Raya. Selamat berpuasa. Best event. Thank you so much. Best event. Thank you, Geng Gurun. The food is amazing. Alhamdulillah, baik. Marina. Marshmallow. Tengok ni. Api. Look at the fire.